Okey, kalau kita tengok kat sini, yang pertama ni kita ada dessert. Yang ni best dessert dari Mardia Hotel. Yang kedua ni kita ada tuna, kita serve dengan kimchi. Lepas tu kita ada homemade chicken spring roll. Yang ni kita ada bulavon beef. Kalau yang ni kita ada seafood sugar cane. Okey, so ini yang saya dengan refreshing moment. Kepada anda di luar sana, dijemput datang di Borak-Borak Cafe, menikmati kita punya hidangan afternoon high tea set untuk bulan-bulan akan datang, bulan Februari, Mac, April dan Mei. Setiap bulan kita berubah menu. InsyaAllah menyelerakan dan sangat sesuai untuk anda-anda di luar sana. Jadi saya dah cuba dia punya dessert mangga ni. Rasa dia sangat sedap. Cair di dalam mulut terasa sehingga ke perut. Jadi dekat mana nak dapatkan dessert yang sedap macam ni? Kalau bukan dekat Borak-Borak Cafe yang berada di Mardia Hotel and Suite. Ini bukan tulang tau. Ini batang tebu. Dan yang disalut ni bukan roti hotdog. Ini adalah seafood. InsyaAllah, cita rasa, air tangan luar biasa daripada Borak-Borak Cafe. Penginapan kami Muallim Muda di Mardia Hotel and Suite. Mari sini menikmati juadah yang istimewa. Bismillah, sambung. Asyik dakwah. Bila generasi muda bercakap, yang penampilan yang memang mix with them. InsyaAllah. Yang penting kita nak makan santai, tapi sampai. InsyaAllah. Dalam sebagai yang mengetuai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kita berharap agar muallim muda yang dilahirkan dalam program ini akan menjadi da'i yang akan menyampaikan mesej dakwah dengan naratif yang terbaik kepada masyarakat dengan mungkin pendekatan yang berbeza. Input yang sama yang perlu dibawa dengan apa yang kita bawa naratif yang sama. Contoh, dengan membawa gagasan Malaysia Madani agar ianya lebih mendekati masyarakat dan masyarakat memahami ke mana nak pergi. Itu penting. Tanpa meninggalkan apa jua keperluan dan pembangunan dari segi pemahaman akidah, syariah dan sebagainya agar kita dapat melahirkan generasi insan yang kukuh dalam meneruskan kehidupan di masa akan datang, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah saya berada di mana? Hotel Mardia and Suite. Masya Allah, kelas pagi, petang dan malam. Kalau nak cerita memang penat. Tapi untuk dakwah ni, untuk kita sebarkan ilmu pada ummah ni, penting untuk saya terus kuat. Macam mana muallim muda ni kuat? Muallim muda ditenagakan oleh Afzal Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Afzal Cafe. Kopi tenaga premium dengan herba semula jadi untuk tenaga, fokus dan stamina luar biasa. Afzal Cafe. Cuba dulu, baru tahu. Jadi saya buat masa bagi tahu Pak, kalau Ustaz Saya ada lemah saya dalam penyampaian agama. Dan saya tahu apa kekuatan saya. Saya menonjolkan seberapa banyak kekuatan saya dan melindungkan seberapa banyak kekurangan saya. Itu anda kena buat. Cuma hari ini saya nak membantu mereka untuk melihat kekuatan masing-masing. Bagi saya, dalam retorik ini ada pelbagai teknik dan taktik yang boleh digunakan, antaranya teknik storytelling, bercerita dan banyak teknik-teknik ini. Jadi saya bila mengamati persembahan mereka beberapa minggu sebelum ini, persembahan mereka agak sedikit mendatar kerana mungkin stres dan sebagainya. Jadi saya membantu untuk menambah elemen ini supaya menampak warna di dalam persembahan ceramah agama dan akhirnya ucapan ataupun penyampaian ringkas tetapi berbekas. InsyaAllah konsepnya pasti akan sama tetapi elemennya akan bertambah lebih lagi. Sebab benda tak rosak, buat apa kita nak baiki kan? Jadi kata Ustaz Hariri, sekarang ni benda dah bagus. Cuma dia nak kena mudahkan lagi supaya orang dapat faham dalam keadaan persembahan. Jadi apa yang Ustaz sebut tadi, dia nampak yang saya ini boleh berhujah dengan bawa dalil dan sebagainya, maka bawa perkara itu dengan detail, bawa itu dengan semangat. Jadi Ustaz dah mention tadi, dia kata saya ni boleh beranalogi, boleh membawa stimulasi ataupun kita panggil istilah demo. Berlakon sikit
menunjukkan kepada hukum yang kita nak cerita itu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Taala. Kita berada pada minggu akhir kita dalam kelas kita dan minggu akhir kita untuk menuju ke peringkat akhir. Separuh akhir, road to final. Apa pun hari ini, kita buat sedikit latihan sikit. Okey. Saya nak setiap di kalangan kita siapkan 3 soalan bagi setiap topik yang saya akan bentangkan. Saya akan bentangkan satu topik. Saya nak setiap orang sediakan 3 soalan dan kita akan bincang. Pada kelas hari ini, kita buat latih to be. Apa yang saya cuba tekankan kepada semua peserta adalah kita bukan sekadar perlu menjawab soalan, tapi kita perlu mengenal pasti siapa yang bertanya dan apakah tujuan dia bertanya dan apakah impak setelah pertanyaan dengan jawapan yang kita berikan kepada mereka. Dan inilah sebagai seorang pendakwah yang sebenar, bukan sekadar mereka tampil sebagai seorang yang berilmu, tapi mereka bijak dan juga mempunyai hikmah dalam berhadapan dengan pelbagai situasi dan juga soalan daripada masyarakat di luar sana. Jadi apa pun, kita debaran semakin terasa dan bagi pihak kami ini, kita rasa kita bakal berada pada hari-hari terakhir perpisahan kita. Ustaz Syarizan, saya tahu diri saya bukanlah seorang yang berilmu, tapi terima kasih. Ustaz bukan saja guru, tapi ayah yang sangat penyayang, dan saya mewakili diri saya dan semua sahabat mu'alim muda lain mengucapkan jutaan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Halalkanlah ilmu, tunjuk ajar apatah lagi ilmu agama yang telah dicurahkan kepada kami. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Syarizan Daud At-Turabi. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah kepada semua peserta finalis Mu'alim Muda. Ini adalah, sebagaimana yang anda semua ketahui, ini adalah minggu terakhir kita yang akan menentukan siapakah yang menjadi juara Mu'alim Muda. Jadi anda ada 2 tema. Satu tema bersama dengan selebriti tanah air dan satu lagi tema secara solo. Jadi kita juga tahu dengan peluang kita ada 2 tema ni sebenarnya untuk kita membuktikan keadaan diri kita yang sebenar. Seandainya tema yang pertama mungkin kita tak boleh buat dengan yang terbaik, mana kita ada satu lagi yang kita boleh buat yang lebih baik untuk kita mencukupkan markah-markah kita, untuk kita mendapatkan kejayaan yang kita nak semua. Saya Mu'alim Muda Luqman akan digandingkan dengan Datuk Fiz Fairuz untuk tajuk Pengasuh. Saya Mu'alim Muda Ashraf akan bergandingan dengan Datuk Roshamno. Tajuk saya Jiran. Saya Mu'alim Muda Anas akan bergandingan dengan K. Rahman mendapat tajuk Peniaga. Saya Mu'alim Muda Amar berganding dengan Johan Asy'ari, Guru. Okey, untuk tema yang pertama bersama dengan selebriti tanah air, kita ada tema yang kedua pula. Dajjal. Imam Mahdi. Tajuk Ya'jud Ma'jud. Tajuk Nabi Isa alaihissalam. So insyaAllah saya doakan baik-baik semua. InsyaAllah kita ada seminggu untuk kita ready dengan 2 tema ni insyaAllah. Dan anda lah semua bakal juara Mu'alim Muda. All the best semua. Assalamualaikum.